Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Boleh cakap dengan Cik Zudin ke ni? Cikgu Zudin, aku tengah ada kerja ni. Siapa ni tiba-tiba call ni, Dia macam ni cikgu. Saya daripada Cepat sikit, aku cepat ni. Okey, saya daripada nak beritahu ni yang bawa loan Cik Izzuddin tu tak lulus tu. Kenapa? I buat loan tu. Kenapa tak boleh? Sebab tak lulus sebab dia punya dokumen tak strong Cik Izzuddin. Apa yang tak strongnya? I gaji 3,000. Takkan tak lepas kot. Okay, I tak ada tanggungan pun. I bukan ada anak ke apa. Okey, Cik Izzuddin, boleh tarik nafas dulu. I tak boleh tahu. I stress kalau dengar benda-benda macam ni. Sabar Cik Izzuddin ya. Sebabnya Cik Izzuddin baru-baru ni pernah buat loan kan? Tak adalah loan. I buat kat kredit je. Lepas tu I ada satu kes tu I tak sempat nak bayar. Tapi kenapa loan ni? I tak suka lah macam ni. Tak masalah sekarang tak boleh ke you luluskan apa-apa ke? Kita di sini nak selesaikan masalah Cik Izzuddin. I tak boleh. You jangan cakap banyak, okey? Kenapa loan I tak lulus? Dah, masalah sekarang ni dokumen Encik I tengah drive ni tahu. I tengah drive. Nanti tiba-tiba I accident ke apa? I dalam I punya insurance body I tak bayar. Lepas tu I punya road tax pun mati. So I tak boleh. Inilah masalah Cik Izzuddin. Masalah Cik Izzuddin sekarang ni Cik Izzuddin tak bayar. Maka Cik Izzuddin punya nama blacklist. Kenapa Cik Izzuddin nak marah-marah saya dengan tiba-tiba Oh my gosh. OMG, please. Kenapa Cik Izzuddin dengan penuh you boleh cakap takkan reason I tak bayar ke apa? I dah tak lulus. Sebab Cik Izzuddin ada sangkut dengan kad kredit. Okey, sekarang ni apa yang perlu I buat? I tak boleh. I tengah drive. I berhenti dekat tepi ni. Cik Izzuddin, What the fish? Okey, masalah sekarang ni yang Cik Izzuddin nak marah-marah saya ni kenapa? I nak kahwin tau. Okey. I buat loan, I nak kahwin. I dah tempah semua. Okey. Kenapa loan tak lulus? You tak faham ke hati seorang pengantin? Ya, Cik Izzuddin. You jangan nak gelakkan I. Okey? Tak. I lelaki. Saya nak cakap. Saya tak gelak. Saya sesama Cik Izzuddin. Saya sesama. Okey. Apa-apa you nak cakap sekarang ni? Okey, I dengar. Okey. Masalah sekarang ni yang Cik Izzuddin nak marah saya ni kenapa? I bukan nak marahkan you. You tahu tak perasaan seorang pengantin bila itu Cik Izzuddin tak dapat. Sabar Cik Izzuddin. Sabar. Cik Izzuddin buat sabar, buat relax, buat tenang. Cuba Cik Izzuddin tarik nafas. Okey. Hembus. Tarik. Okey. Hembus. Kenapa ni? I biasa buat. Kenapa nak? Ya, saya tahu masalah Cik Izzuddin memang banyak masalah sekarang ni. Okay, I stress. Tak perlulah Cik Izzuddin nak marah-marah saya. Saya cakap baik-baik dengan Cik Izzuddin kan. I nak kahwin. What the fish? Bulan 5 je I nak kahwin. Tak lama lagi. Okey. So tiba-tiba I punya loan tak dapat macam ni. You tahu tak perasaan I? Oh my gosh. Cik Izzuddin, sabar. I kalau I nak buka baju. Jangan buka baju Cik Izzuddin. I panas. You faham tak? Bila panas saya sudah buka baju. Betul. Oh my gosh. What the fish? Saya pun tengah panas Cik Izzuddin sekarang ni. Cik Izzuddin. Okey. Saya pun tengah panas juga dengan Cik Izzuddin ni. Ya, apa kaitan panasnya dengan I? Yelah, sebab saya bukan daripada bank. Habis tu daripada mana? Daripada jail? Daripada penjara? Bukan. Daripada mana? Cik Izzuddin dengar dulu. Saya daripada Hot FM. What? Cik Izzuddin. Kenapa busy? Ya, saya busy. What the gosh you? Maafkan saya Cik Izzuddin. Maafkan saya. Benci lah macam ni. I call you back. Cik Izzuddin. Ya. Saya cuma nak beritahu ni yang Cik Izzuddin dah terkena. Panggil aku dah tahu dah. Benci lah.